Filem ni memang dia bagi satu heroic entrance buat Beto Kushari yang aku rasa memang perfect mat. Waktu scene tu dengan slow motion, dengan camera angle yang reveal daripada kaki, fokus ke muka, memang terbaik. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku Mak Don. Terima kasih kepada subscriber lama. Selamat datang kepada subscriber baru. Kalau hampa suka dengan konten yang dihasilkan, boleh tekan button subscribe dan juga button notification so that hampa tak terlepas dengan konten yang dihasilkan. Okey, so hari ni kita nak sembang tentang sebuah filem baru tempatan yang sedang ditayangkan di Pawagam, iaitu filem Gayung. Filem ni diarahkan oleh Faizal Ishak, pengarah yang sama untuk series Juvana dan KL Gangster Underworld. Diterajui oleh barisan pelakon yang hebat seperti Beto Kushari, Nabila Huda, Syafi Naswib, Jaya Ruhian, Anas Rizwan, Syah Kimin dan ramai lagi. Gayung diinspirasikan daripada kisah perjalanan hidup Allahyarham Datuk Mior Abdul Rahman, pengasas Pertubuhan Seni Silat Gayung Malaysia. Filem ni mengambil fasa hidup dia ketika dia berpindah ke Singapura untuk mencari rezeki di sana dan mempertahankan tanah air ketika diancam penjajah Jepun ketika Perang Dunia Kedua. Sebelum menentang penjajah, kita disajikan perwatakan Datuk Mior ketika itu yang humble sambil mempertahankan agama dan bangsa daripada dipijak oleh orang lain. Kepada siapa yang tak tonton lagi Gayung ni, boleh pergi tonton dulu supaya hampa boleh avoid spoiler yang aku nak sembang dalam ulasan aku kali ni. Filem ni mempunyai semua perencah ataupun semua benda untuk menjadikan ia sebuah filem pahlawan epik. Sayangnya tidak diadu dengan baik. Tetapi filem ni sebenarnya jauh lebih baik lah bagi aku personally berbanding dengan filem-filem yang bertemakan persilatan dan sejarah yang dulu-dulu. Dari segi karakter, dari segi jalan cerita, dari segi camera movement dan action sequence itu sendiri, filem ni lebih baik. Macam aku cakap tadi, filem ni dia mempunyai semua benda untuk menjadikan ianya sebuah filem yang epic. Seperti contohnya intro yang baik, kemudian action sequence yang menarik, especially action sequence waktu Pak Dapok tu mak, yang tu memang waktu aku tonton tu aku terus terbayang scene dalam filem Kick-Ass. Aku sampai imagine yang waktu fighting sequence tu kat ending tu, waktu Mio nak tumbuk mamak British tu, last one kan ada cahaya masuk sikit dari belakang kan. Kalau cinematographer ambil shot siluet Mio waktu tu, buat dia nampak heroic mat. Apa aku rasa waktu tu memang the whole sequence chef kiss. Sayang sekali filem ni dia mempunyai visual yang cantik tapi visual storytelling yang kurang atau lemah. Cinematographer gagal menterjemahkan beberapa benda penting untuk menyuntik rasa heroik atau kepahlawanan karakter itu ke dalam jiwa penonton. Aku bagi dua contoh kat sini. Contoh yang pertama adalah ketika fighting sequence di dapur. Key utama the whole sequence tu adalah Mio menggunakan pendengaran untuk melemahkan musuh. Sebab dalam dapur tu lepas tutup semua pintu dan matikan lampu, dan musuh dia gunakan binocular night vision so that depa je boleh nampak dan pukul Mio senyap-senyap secara curi. Tetapi apa yang aku faham lah, the whole sequence tu nak bagi tahu kata Mio tu dia silat dia hebat, sampai dalam gelap pun dia ada teknik dia untuk mendengar musuh dan melumpuhkan musuh. Tetapi cinematographer dan editor dia tak fokus bab tu tau. Aku punyalah imagine yang waktu dia kena pukul apa semua tu dengan night vision punya shot apa semua dah cantik dah kan. Dia kena pukul apa semua tu dan dia bertenang saat dia ambil orang kata langkah saat, dan waktu tu cinematographer boleh fokus dekat telinga, editor pun boleh fokus dekat part telinga di mana dia nak dengar, so that penonton pun boleh faham macam mana dia boleh elok, macam mana dia boleh orang kata tangkis semua benda tu dan kuih balik. Benda tu akan jadi lebih menarik dan penonton boleh dekat dengan karakter Mio tu dan faham tentang silat itu sendiri. Contoh yang kedua adalah ketika final fight antara tentera Jepun tu dengan Mio. Lepas daripada habis lawan menggunakan senjata, lepas hand combat pula. So Mio awal tu dia kalah, so dia jatuh kan, dan ada sedikit flashback moment. Then waktu dia bangun tu dia macam tukar langkah yang yang harimau punya tu, sebelum dia kalahkan musuh dengan beberapa tap saja. Tu adalah momen penting tau, orang kata climax. So waktu dia tukar langkah apa semua tu, bagi aku cinematographer dan editor mungkin boleh fokus dekat situ supaya penonton pun boleh rasa heroic waktu tu. Dia tukar langkah dan dia terus pantai kawan tu dengan beberapa step saja. Benda ni macam hang dah guna macam-macam buah dah nak kalahkan kawan tu tapi tak berjaya. So hang guna the ultimate final move. So tu adalah salah satu benda yang penting tau. So tu yang aku cakap, visual dalam filem ni dia cantik tapi visual storytelling dia kurang ataupun dia lemah. Dia gagal menterjemahkan semua-semua benda ni untuk menyuntikkan lebih lagi emosi ataupun impact ke dalam jiwa penonton. Selain tu aku rasa filem ni dia macam terlalu banyak sangat nak highlightkan tentang action sequence sampai dia tak bagi kita
ruang untuk kita emosi. Dekat situ yang rugi. Waktu Mio pi ajak penduduk kampung, penduduk kampung dengan kehadiran Mio dan keluarga dia, kampung tu bertambah meriah. Lepas pun dah belajar silat apa semua. So bila peperangan berlaku dan ada nyawa yang terkorban, dekat situ ruginya adalah cinematographer dan editor sekali lagi. Lepas tak highlight benda tu. Tapi selain daripada tu adalah kerana skrip dia lah, dia tak tulis dengan baik. Dia tak highlight benda tu sebab dia terlalu nak masukkan action sequence sampai dia tak bagi ruang dekat kita untuk kita beremosi bersama karakter, bersama penduduk kampung. So agak rugi sikit lah. Dan disebabkan filem ni dia nak buat yang kedua, dan aku dengar ada saga actually, ada 1, 2, 3. Aku tak tahu betul ke tak, ni rumor kot. Tapi yang kedua memang dah ada teaser kat penghujung filem Gayung ni. Aku harap dia adjust dekat bahagian penulisan, bagi ruang untuk kita beremosi, bagi kita ruang untuk kita menghargai silat itu, bagi kita sedikit ruang untuk menghargai keluarga Mio. Cumanya untuk sequel ni dia kena perbaikikan. Yang penting adalah dari segi cinematographer dan juga editor tu. Kalau dia perbaiki sikit kat situ, bagi more visual storytelling untuk bagi suntik rasa excitement ke dalam hati penonton tu, aku yakin Gayung ni akan evergreen mat. Overall aku tak adalah rasa macam rugi tonton filem ni dah. Aku rasa macam lepa tahu, lepa nak tunjuk apa, lepa tahu macam mana nak portray filem sejarah, dan lepa tahu macam mana nak portray filem aksi. Sebab tu review filem ni dia bercampur baur. Ada yang kata memang best teruk, rating tinggi, ada yang flop. Dan ada yang flop sangat pun aku tak faham kenapa. Sampai ada yang 4/10. Itu aku tak tahu hampa punya cita rasa untuk filem aksi macam mana, berteruk sangat rate sampai 4/10. Macam aku cakap ni, aku rasa filem ni adalah filem okey untuk pemula. It's a mid punya filem, tapi wajib sokong sebab lepas ada benda yang nak diceritakan. So I look forward for the sequel, and also if there's a third installment pun I look forward for it. Sebab waktu aku tonton ni memang aku suka gila dengan idea tu tau. Dia ada benda yang dimasukkan untuk buatkan dia menarik. Macam aku cakap, dia ada perencah-perencah yang menjadikan filem ni adalah sebuah filem pahlawan yang epik, tapi dia tak adun dengan baik. Tak adun dan dia tak tulis lah sikit dengan ketat lah. Aku yakin kalau dia ubah benda tu for the sequel and for the third one, kalau ada, filem ni akan evergreen confirm. Dan pada hampa yang nak tonton filem ni, boleh tonton. Filem ni tengah ditayangkan di program. Dan pada hampa yang dah tonton, apa pandangan hampa? Drop down your comment, share your thoughts. Jangan lupa subscribe, road to 10,000 subscribers. Kita jumpa lagi next video. Thank you for watching. Bye bye.